Stop buat benda yang sama. Jika berat badan dekat pun mula stuck. As a sign, apa yang you buat itu dah tidak berbantu proses turun berat badan. Here some tips untuk break berat badan yang stuck setelah beberapa lama. Tidak bergerak nombor dia. Sama je. Jom kita tengok 3 sebab berat stuck, especially yang wanita yang berusia 40-an, even worse. Because why? Every year, kita akan turun kadar otot berat badan. Jadi, tengok 3 tips dan check. You boleh adjust. Mula buat perkara yang baru. Untuk you memastikan you daripada zone stuck ataupun berat badan yang tak bergerak. Yang pertama, you kena faham berat badan. Berat badan ni, dia boleh adapt. Dulu buat 10,000 step, 15,000 steps, dia turun berat badan. Sekarang dia tak turun. Sebab berat badan kita akan tak bergerak. Why? Because badan kita adaptasi berlaku. Janganlah sama yang dan tidak increase. For example, main dumbbell, main weight, increase the weight after certain period of time, kena nak gerakkan, naik tu lagi. Supaya dia tak adaptasi berlaku. Check permakanan itu. Biasanya untuk turunkan berat badan, pemakanan tu kadang-kadang because you dah selesa, semakin turun berat badan, you dah mula ambil kunyah-kunyah, tak tulis dalam buku, tak ada diary, tak ada dokumen kan. So kadang-kadang orang kata saya tak makan banyak. Tapi seikatnya menentukan berat badan tu. 7 hari yang dia termakan tu, berat badan tak ada turun ataupun tidak. Stuck juga berlaku apabila kekurangan air dalam badan kita. Membaiki secukupnya, dah mula tak kisah air ke tak. Dah start minum air manis. Dah start okey lah, minum sikit-sikit. Rasa semua tu kan berlaku. Takkan berat badan tu is not stuck. Something you do on the daily basis tu dah mula kacau bilau. Dah tak sama. So waktu mula-mula turunkan berat badan, sangat bersemangat berdisiplin. Last but not least, tengok balik recovery. Kadang-kadang orang ni terang intent tak ada recovery day, menyebabkan stres. Stres ni menyebabkan berat badan tak turun juga. Tidur tak cukup, stres tempat kerja. Jangan tambah lagi stres tanpa intense. Buat sesuatu daily, no such thing as magic pill ataupun no such thing as magic exercise. Boleh turunkan berat badan. So, kalau you all tengok balik, you all buat yang itu diet yang buat exercise yang sangat-sangat ekstrim, that is the reason why badan cepat adapt. Menyebabkan sepatutnya keep on consistent, dia turun sekejap dan dia tak boleh bergerak. Imagine, you makan sayur sekali, turun, Lepas tak turun, takkan tak ada makan setiap hari. Betul. Saya kata progress. Slowly but surely. Okay, so share dengan kawan-kawan yang nak turunkan berat badan. Yang start, yang bergerak, yang statement, share dengan dia orang dan janganlah lupakan follow saya. Untuk more tips, untuk sesiapa yang nak join 21 Days Challenge, bolehkan join link dekat bio ataupun description bawah. Saya bantu you all step by step.